Okay guys, hari ni nak tunjuk korang macam mana nak setting itu kereta D-Max punya lock, okay? Tahu tak, untuk ni door lock, actually boleh setting dalam meter tau. Bila nak dia lock, bila nak dia buka. Kalau tak ada, kita guna manually kan, guna tangan tekan. Okay, so mari saya tunjuk macam mana bikin. Okay, untuk setting sama, kita pergi setting. So masuk, lepas tu cari body electrical setting. Masuk, so akan nampak satu door lock. Okay, so masuk door lock sekali. So korang boleh nampak dekat sini, ada auto unlock type dengan auto lock type. Okay, so untuk unlock, kita tekan masuk, dia ada dua jenis. Kalau yang second, dia masa engine tutup, dia akan unlock. Yang kedua, kita shift itu gear pergi P, dia akan unlock. So bagi saya akan recommend customer masa kalau biasa sendiri pakai, jarang bawa penumpang, pilih yang engine tutup baru dia buka, sebab dia lagi selamat sikit. Okay, tapi bagi sesiapa yang biasa bawa penumpang, korang boleh shift bagi P. Sebab kadang-kadang kita bawa penumpang kan atau customer, dia orang tak sabar nak turun kereta, dia akan automatic guna tangan bagi buka. So shift P, masa berhenti shift bagi P, dia akan auto unlock. So tak sekali lah tengok dekat sana. Bagi sesiapa yang mandu seorang, I recommend ambil yang paling bawah tu, except shift P, sebab dia paling awal lock itu kereta. Okay, so kalau sesiapa yang macam bawa penumpang ataupun sudah biasa dengan itu, masa mandu dia baru lock, boleh pilih balik yang speed. Okay, so untuk yang speed, korang boleh tengok auto lock speed, dia boleh pilih juga. Tekan masuk, dia ada 12 km/h dia lock ataupun 20 km/h dia lock. Kalau nak awal, boleh tekan yang 12 km/h, lepas tu confirm juga. Okay, so bagi saya guna accept shift P. Ini yang I prefer lah, sebab dia lagi awal sikit lock itu kereta, lagi selamat. Okay, so confirm. Okay, so I tunjuk korang macam mana. So semua dah siap and balik. So korang boleh tengok sekarang, yang dia punya position sekarang dekat P. Lepas tu tadi I pilih yang accept daripada P kan. Janji saya masuk gear, dia akan lock. Okay, nampak sudah lock. Lepas tu tadi saya pilih punya adalah unlock masa engine tutup. So sekarang I tutup engine, dia buka juga. Nampak? So korang punya D-Max actually boleh setting sendiri dalam meter. Sebab I perasan bukan semua salesman dia akan explain semua function dalam meter tu. So actually D-Max dia bagi banyak features, kebanyakan dia tak ada mention dalam dia punya brochure ataupun dia punya iklan. So kita boleh main sendiri. Ada apa-apa nak tanya, boleh PM saya ataupun boleh komen dekat bawah. Okay, nama saya Chua daripada Isuzu Ultra Gallant Kelang.